Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Mihrab bin Zaid Azman selaku Pegawai Perhubungan Awam dan juga penyelaras untuk Perpustakaan Hospital. Jadi pada hari ini kami bawakan satu segmen terbaru ataupun projek terbaru daripada Perpustakaan Hospital Rehab Ceras yang dinamakan sebagai Spotlight at Library. Jadi Spotlight at Library tu sebenarnya kita nak bawakanlah satu idea menarik bagaimana kita nak berkongsi kepada penonton tentang buku-buku pilihan ataupun kegemaran pada tamu kita. Dengan tagline dia iaitu satu buku, 1000 cerita, satu perkongsian, sejuta inspirasi. InsyaAllah. Untuk macam tu, cara lain lah untuk kita menanam sifat membaca, budaya membaca tu. Okey, bersama kita, tak kenalkan lagi diri panel kita ataupun tetamu kita. Mungkin kenalkan diri Puan. Okey, saya Nur Fatia Husin daripada bertugas sebagai penolong pegawai teknologi maklumat dari di unit pengurusan maklumat HRC. Okay. Apa khabar Puan? Khabar baik, Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi untuk terima kasih sebab sudi menjemput saya juga. Mesti kongsi buku yang menarik ni. Tak sabar nak tahu buku ni. Jadi Puan Fatia adalah merupakan tetamu pertama untuk episod Spotlight at Library. Jadi pada hari ini kita akan membawakan buku kegemaran Puan Fatia. Puan Fatia telah memilih buku The Unsung Hero. Betul. Karya Melur Jelita. Bestseller untuk buku karya seni. Mungkin Puan Fatia boleh kongsikan sedikit berkenaan dengan buku ni. Okay, basically buku ni The Unsung Hero. Dia menceritakan tentang ketentuan takdir dan kekuatan jiwa lah, dari segi watak-watak yang diwujudkan dalam cerita ni oleh Kak Melur Jelita sendiri. Apa yang mendorong Puan Fatia untuk memilih buku ni sebagai untuk dikongsikan kepada penonton lah? Buku ni dia masa saya terlibat juga dalam perancangan untuk melancarkan buku ni lah. Jadi dia lebih dekat di hati lah. Sebab kita ni adalah peminat novel, Cik Mira. Jadi bila ada satu cerita novelis yang kita minat, kita akan follow rapat lah macam tu. So dia Kak Melur Jelita ni banyak karya-karya yang dilahirkan. Ini antara yang the best seller lah. Kalau pernah dengar lain karya Awak Suka Saya Tak, ada You Stupid yang dah diadaptasi kepada drama bersiri di View. Lepas tu ada Unsung Hero Marpesha Iris dengan Michaela. Jadi buku ini berceritakan tentang perjuangan seorang pahlawan Beg 69 iaitu polis hutan, polis diraja Malaysia. Kita ada, dia polis hutan diraja Malaysia tapi lebih dikenali dengan nama tagline dia VAT 69 lah. VAT 69. Ya, okey. Saya kenal Datuk Rashid tu. Ya. Untuk komando Komando, ya betul. Okey. Baiklah, apa yang membuatkan Puan Fatia rasa mesej yang penting yang terdapat dekat dalam buku ni? Okey, buku ni biasalah kalau cerita direct berkenaan dengan perjuangan prajurit kita memang akan bosan lah. So cara Kak Melur arwah Kak Melur Jelita ni luahkan dalam sebuah buku yang setebal ini. Dia ada selitkan unsur-unsur percintaan lah, watak-watak itu bercinta, and then basic dan ceritanya percintaan tu adalah berdasarkan cinta, kalau orang nak cakap cinta Islamik lah, macam tu. Tapi dia ada sweet dia ada cinta halal lah, of course. Tapi dia ada sweet dia ada manis dia ada biasalah kita bercinta ada susahnya, ada pahit manis dia, macam tu lah. Siapakah watak utama yang kira Puan Fatia salute lah untuk kalau watak utama ni memang of course lah, nama pun The Unsung Hero. Jadi hero dia lah watak utama yang kita suka. Macam tu. So watak utama dia adalah Ivan, ataupun di kampung dia dipanggil dengan panggilan Wan. Wan, W-A-N ataupun O-N-E. Okay. The Unsung Hero tu adalah call sign dia dalam Beg 69 tu. Dia punya sebab setiap anggota Beg 69 dia ada call sign, ada hero, ada rainbow, ada
Zorro, ada macam-macam call sign. So antara call sign yang untuk watak ni adalah hero lah. So dia memang of course dia memang kita bayangkan seorang lelaki yang masa muda remaja dia nakal, suka mengusik. Lainnya masa dia dah jadi polis tu, dia dah masuk kat sisi dia lebih gagah, lebih matang, berdisiplin. Tapi still dia dari sisi dia, bila dia bersama dengan watak heroin dia, Mariam, still akan ada sisi-sisi nakal dia tu, walaupun diorang dah berkahwin semua tu lah. So memang worst untuk dibaca. Walaupun setebal tu, betul tebal ni. Saya dah baca lebih 10 kali. Wow. Tak skip. Memang recommended ni 10 kali tebal macam ni. Ya. Okey, tebal-tebal buku ni kita nampak Puan Fathiah, boleh tak antara mana plot yang paling menarik? Ataupun episod paling menarik kat dalam buku ni? Yang teringat lagi tu lah. Kalau plot, kita banyak, dia ada banyak scene-scene yang macam lah, masa kita baca ni, masa time tu muda-muda lagi kan, remaja. Sekarang ni bukanlah tak remaja, masih remaja. Nampaklah masih remaja tu. Masih remaja, ya. So, buku ni dia punya plot masa time Ivan tu mengusik Mariam lah. So, banyak yang sweet-sweet, kita kan tersenyum sorang-sorang. Sambil baca, sambil tersenyum lah. Sambil baca tersenyum. Ada memang macam kita dalam imaginasi lah, terus masuk dalam buku. Kita lah Mariam. Tiba. Jadi tapi nak ceritakan, walaupun begitu ada scene yang nanti yang kita dekat dengan Bad 69 tu lah, sebab basically cerita ni berdasarkan dari peristiwa Ops Darurat di Lahad Datu pada tahun 2013. So ada scene tu memang akan melibatkan watak utama ni hilang lah semasa MIA, Missing in Action, MIA semasa bertugas. Jadi masa tu kita akan nampak kekuatan Mariam tu sebagai seorang isteri kepada anggota VETS yang memang kena bukan pasrah, tapi kena menerima takdir yang dia dah kehilangan suami dia, yang memang tak tahulah kubur dia apa semualah. Jadi kita hanya dapat lantai tag tu saja dan salinan baju dia saja macam tu. Jadi dia punya simbolik kat situ. Tu scene antara scene simbol yang memang kalau kita baca betul-betul memang boleh mengalirkan air mata lah. Sebab dah saya cakap, saya pun sebagai Mariam kan, jadi kita terasa lah kat situ. Okey, antara banyak scene dalam buku The Unsung Hero ni, Puan Fathiah mungkin boleh kongsikan kepada penonton kesan ataupun nilai-nilai yang ataupun pengajaran lah berdapat pada buku ni. Kalau nak cerita buku ni ataupun mana-mana buku Kak Melo cerita, nak cakap dia tak akan merendahkan watak peranan seorang wanita tu ataupun seorang lelaki. Maksudnya memang kita akan nampak sisi jahat dia orang. Memang tak semua manusia sempurna. Cuma dia memang akan menunjukkan watak lelaki ni memang jenis macam ni, wujud yang memang baik tapi macam ni, yang berserai. Kadang-kadang kita rasa macam kenapa bodoh sangat lelaki macam tu lah. Dia terasa macam tu, tapi sebenarnya itu menunjukkan kekuatan-kekuatan watak-watak tu lah. Jadi kalau Kak Melo cerita ni, dia punya buku semua mesej dia jelas. Dia tidak akan merendahkan martabat seorang wanita, tidak akan merendahkan martabat seorang lelaki. Dia akan ada nilai-nilai kekeluargaan. Dan basically dalam cerita ni memang dia fokus kepada perjuangan prajurit kita lah di medan perang lah, di yang mempertahankan benteng negara tu, kedaulatan negara. Sebab untuk pengetahuan semua pendengar dengan Cik Mirab sendiri, Bad 69 tak ada siapa yang nampak. Tak ada siapa nampak perjuangan dia. Jadi ini antara buku yang telah menaikkan nama Bad 69, yang mengetengahkan mereka. Sebab mereka memang kalau boleh memang dia unsung hero lah. Memang tidak dikenali. Kalau mana-mana Ops pun memang tak dikenali. Jadi dia buku ni lebih mengagungkan lah. Daripada buku ni juga lahirnya filem Takluk, lahirnya dokumentari dekat Majalah 3, dekat ITM. So ini antara punca lah, punca kuasa Bad 69 tu diperjuangkan lah, didengari orang macam tu. Kita menghargai kan jasa-jasa Bad 69 lah untuk negara kita. Betul. Sangat menarik Jadi soalan bonus sebelum menutup. Kita dah akhir rancangan dah sebab kita itu short and sweet je. Untuk ni kalau lama-lama tak nak tengok bosan nanti. Okey, soalan bonus. The Unsung Hero tajuk The Unsung Hero.
Jadi siapakah hero dalam hidup Puan Fatia? Mungkin boleh kongsikan. Hero dalam hidup saya, mestilah arwah bapa saya lah. Dan mak saya lah, arwah mak saya. So tanpa mereka, saya takkan ada kat sini. Jadi, itulah kedua-dua mereka lah. Al-Fatihah kepada mereka dua. Baiklah, kita berbincang dan berborak dan tahu juga siapakah di unsung hero dalam hidup Puan Fatia juga. Kita dah di akhir perancangan Puan Fatia, sebab kita dah lama rancangan ni. Rancangan untuk buku ni memang kita short and sweet untuk menggalakkan orang dengar dan juga membaca. Okey. Jadi soalan terakhirlah Puan Fatia sebagai penutup. Ya. Boleh tak Puan Fatia kongsikan kenapa penonton yang menonton rancangan ni untuk baca buku The Unsung Hero ni? Okey, kenapa? Kalau tanya saya, kenapa? Buku ni tak ada diterbitkan lagi, setahu saya. So, kalau ada jualan pre-love ke whatsoever dekat online tu, mungkin kebanyakannya pun dah sold out. So koleksi yang ada ni adalah di perpustakaan HRC sendiri. Ya, kat HRC ada buku ni. Ada satu buku. Dia actually ada dua cover yang diterbitkan. So saya ada dua-dua. Dua-dua cover. And then satu lagi buku ni memang sepatutnya ada sambungan, tapi disebabkan kepergiannya arwah Kak Lee tu, Kak Nolaili, jadi buku ni tidak akan disambungkan lah. Jadi koleksi-koleksi bukan Kak Mula cerita yang itu jangan ada, itu sahaja yang ada. Jadi memang bagi saya memang sangat terasa lah bila kehilangan dia. Cuma kita tak boleh nak tolak ajal dan maut, kadang-kadang. Jadi kita jadi saya sangat mengesyorkan lah semua orang untuk membaca buku ni walaupun tebal. InsyaAllah worth it. Baca helai by helai, jangan skip. Jadi itulah. Baiklah. Terima kasih banyak-banyak Puan Fatia atas perkongsian yang sangat menarik dan tertarik ke Babum untuk segmen ataupun episod kita pada kali ini untuk buku The Unsung Hero. Jadi kita harapkan semua penonton yang menonton rancangan ini untuk mendapat manfaat untuk buku ini. Kalau boleh nak baca buku ini, boleh dapatkan dekat Hospital Rehab Cerasnya Perpustakaan ataupun mana-mana kedai yang masih lagi menjual lah. Online lah. Mostly online lah, yang memang fizikal dah tak ada. Betul. Jadi semoga sesi spotlight kita pada hari ini dapat kita memberikan manfaat dan juga menyuntik semangat untuk kalian terus membaca dan membudayakan berkongsi ilmu dan membaca jugalah. Kita ke episod seterusnya. Nantikan siapakah tetamu jemputan kita dan buku apakah yang akan kita bedah, akan kongsikan bersama dengan tetamu kita pada episod yang akan datang. Jadi terima kasih banyak Puan Fatia atas perkongsian yang saya juga. Sama-sama. Terima kasih kerana sudi untuk hadir ya. Ya, sama. Jadi kita ada trademark untuk segmen baru dah ada trademark itulah Spotlight Library. Ilmu dibaca, inspirasi dikongsi. Assalamualaikum semua. Jumpa lagi di episod yang akan datang.